Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Persona Persona Elegant. Okey, Persona ni dia leaking, masalah leaking. Leaking dia berpunca bila kita check memang daripada yang teruk lah, daripada oil seal timing bawah. Sebab sebelum ni kita tanya owner baru ambil kereta ni, jadi dia pun tak tahu bila last tukar. Cuma kita tengok pada dekat cover timing belt tu dia tahun 2022. So 22, 23, 24, 25. Habis kurang 4 tahun lah. Dah sampai masa dia lah untuk tukar dah. Sebab dah banjir dah. Timing belt dia pun dah basah. Kita boleh tengok. Inilah timing belt dia. Ni kalau tengok ni, cuba dekat sikit. Basah ni. Basah dia, basah dah meresap lah. Ni. Okay. So kita macam biasalah, timing belt set ni kita tukar satu set lah, dengan bearing tensioner dia. Bearing tensioner dia ni pun kalau kita goncang ni, dah geleduk lah. Tu dah tanda sebenarnya. Banyak ni. Cara dia macam ni lah, boleh goyang ni. Okay. Lepas tu inilah oil seal yang kita nak tunjuk, oil seal timing bawah tu. Kalau kita tengok pada video yang saya ambil tu, oil seal tu yang belah timing ni dah terkeluar kat sini. Dah terkeluar parah ni dah. Cuma lagi dia ada tertutup dengan puli timing belt bawah. Kalau contoh dia model yang pattern puli timing belt tu dia jauh sikit, oil seal dia terkeluar. Memang terus habis punya hitam. Okey. Pun sama, keras batu dah. Nampak? Okey, keras batu. So selain tu, owner minta checkkan sekali. Dia kata bila dia bawa, belok kanan ke belok kiri ke, dah bunyi kertek. So bila kita test kereta tu, kita bawa side kanan pun bunyi, side kiri pun bunyi. Lagi satu dia dah ada start jalan tu vibration. Bila jauh sikit dia baru hilang vibration tu. Itu tanda-tanda dry shaft. Ini dry shaft. Dry shaft ni kalau contoh ni bahagian dalam. Bahagian dalam ni kalau kita pusing dia tak ada free ke depan ke belakang, kita boleh servis tau. Tukar grease dalam dengan tukar boot je. Kalau macam gini dia tak ada koyak, cantik. Cuma kita perasan ni dia dah lembut dah. Dia lembut. Getah dry shaft dia lembut, tinggal tunggu masa je lah nak koyak. Yang depan, yang bahagian bunyi ni, yang bila belok bunyi kertek ni, kita boleh pusing macam ni. Kita dah boleh rasa ni. Kertek. Memang bila belok memang bunyi. So kalau nak tukar, contohlah kita nak tukar kepala luar ni, boleh. Kepala dalam ni tak ada jual. Sebab tu kalau contoh bergegar dalam free memang sebatang. Okey, belah pendek ni lagi teruk. Belah pendek ni lagi habis terus lah. Kalau dah macam gini, dah kejung-kejung macam ni dah ada bunyi macam ni, memang ubat dia dah tak boleh nak tukar-tukar boot lagi dah. Memang sebatang. Ini pun ada free dah ni. Rasa ni kat sini. Ni bila dia free, kita bawa tu first jalan, nanti dia bunyi gegar tau dekat lantai tau, awak boleh rasa. So kalau untuk dry shaft, sebelum dia bunyi, contohlah ada kesan minyak dekat rim, itu petanda dry shaft boot koyak. Okey, so kalau nampak terus cepat buat. Kalau tidak memang macam ni sebatang. Oil seal dry shaft, kalau nak tukar dry shaft, tukar sekali oil seal dry shaft ni. Sebabnya oil seal dry shaft dia pun ni dah start keras lah ni. Keras, tinggal tunggu masa nak bocor minyak Janganlah pakai balik. Dia tak bocor hari ni, dia bocor lepas minggu 2 nanti.
Kalau keadaan ni dah keras macam gini lah. Okey, kita nak bagi satu tip lah. Satu tip macam mana kita nak kenal pasti dry shaft kita tu bocor. Senang je. Okey, kita boleh tengok sini. Nampak tak ni? Ni grease dry shaft ni. Kat rim. Sama gak macam sini. Nampak? Ni. Okey. Bila kita tengok dekat tayar depan, kita nampak ada kesan grease, bermakna itu grease dry shaft tau sebenarnya. Lagi satu, kalau kita nampak kat area rim tayar kita tu ada kesan minyak, lepas tu kita rasa minyak tu panas kat tangan, itu minyak brake. Minyak brake tu. Jadinya kalau dah ada kesan-kesan macam itu, bawalah pergi bengkel. Jangan sampai brake tu kosong, jangan sampai dry shaft tu dah bunyi baru kita nak pergi buat. Rugilah kat situ. Ini tips lah. Lagi satu, dry shaft ni dia ada luar dan ada dalam, dia punya getah boot tu. Jadinya kalau yang tengah, kita boleh tengok sini. Okey, kalau tengah ni, kita tengok sini ini boot yang bahagian dalam, yang dekat tengah-tengah sini. Yang sini luar. Okey, yang luar ni tadi yang dekat bahagian rim. Okey, yang dalam ni dekat tengah-tengah antara gearbox dengan enjin. Okey. Biasanya lah kalau dry shaft boot ni koyak, dia akan kena kat exhaust ni. Kena kat exhaust ni. Jadi bila dah kena kat exhaust, dia akan bau hangit. So kalau bau hangit tu kena check. Jadi kita dapat selamatkan dry shaft tu. Jangan sampai kering. Kalau sampai kering memang tak boleh lah. Macam kereta ni kan, sampai kering. Lagi tu dia pun tak tahu sebab kita baru beli. Memang dah goyang dalam. Luar pun dah bunyi. Kita nak tukar boot pun tak berbaloi. Memang sebatang ubat dia. Okey. Kereta ni pun kita dah siap pasang. Nanti bahagian yang kena grease tu semua kita akan cuci lah. Ini sistem air dia pula. Bila kita dah buat, contoh kita dah buat timing belt tadi kan, kita tukar water pump apa semua, kita boleh tengok sekali tau. Ni berlubang. Ni dalam habis sekarang dah. Okey. So kalau karat, lepas tu dah berlubang, bermakna besi ni dah tipis. Okey. So untuk jangka masa yang jauh dan tahan, elok kita tukar yang baru. Sama juga dengan hose bawah ni, lower hose. Okey, lower hose ni kalau kita pegang ni, dia dah tak macam normal tau. Dia dah keras lah. Dah keras. Ni abuk dia ni. Boleh tengok lah ni. Ni abuk dia. Okey. Untuk hose ni, Persona Elegant dia pakai lower hose, upper hose, bypass hose. Ada 3 ni. Ni karat-karat dia habis semua keluar dah. Kena alert lah. Sebab yang untuk bypass hose ataupun hose radiator ni, kalau contoh kita pegang dekat sebelah klip ni, sebelah klip ni dia dah kembung, tidak seperti yang sebelah dia. Lepas tu kita pegang dia lembik, bermakna nylon yang kat dalam hose ni dah putus. Dia tinggal tunggu masa untuk pecah. Bila dia lembik pecah. Okey. Sama juga dengan yang ni. Ni upper hose. Kalau model Kempro ni selalu ni upper hose ni. Sebab dia dekat dengan head. Head tu panas. Jadi bila sini dia dah kembung macam ni, kembung ni, bermakna nylon dia dah tak ada ni dalam ni. Dia tinggal getah je. Tinggal tunggu masa je dia pecah. Ni pun sama ni. Ni
So kita pun dah bagi tahu owner proceed untuk tukar. So kita tukar. Lagi satu, lepas buat sistem air, pastikan masuk coolant. Okey, nak elok memang kena pakai air tapis. Okey, untuk elakkan karat. Jadi dia tak akan berlaku macam ni. Dia cantik di dalam. Yang besi ni pun dia tak karat. Jadi dia tahan lama. Sebab tu pentingnya coolant tadi tu. Okey. Okey, untuk persona ni kita pun dah siap pasang. Macam biasa. Kalau kat sini kita akan tulis lah untuk tarikh hari apa tukar. Lepas tu dengan next untuk schedule servis tukar timing belt 80,000 atau 3 tahun. Untuk model Kempro kena ingat lah, untuk model Kempro ni dia tak ada original Jepun, tak ada. Okey, dia original Mitsubishi tu, dia pengeluar dia adalah daripada made in Singapore. Bintang 3 tu Mitsubishi. Tu kalau ada yang cakap made in Japan, ada untuk Kempro, itu dusta lah. Okey, dia tak macam enjin 12 bal atau 4G series yang memang timing belt dia original made in Japan. Untuk Kempro tak ada. Untuk jangka masa dia 80,000 atau 3 tahun. Mana yang datang dulu? Okey, kita boleh tengok sini. Ini boleh tengok lah. Kita dah cuci dah enjin ni. Kawasan sini pun kita dah cuci. Okey, kita dah warm up dah running. Tengok bahagian bawah dah tak ada leaking. So untuk pengguna di luar sana, pastikan kalau ada masalah kereta, kalau boleh lah buat, jangan sampai dia dah besar baru nak buat. Sebab bila besar baru nak buat, kos dia tinggi. Okey, itu kecuali kalau kereta memang kereta kita baru beli second, kita tak boleh buat apalah. Memang kita perlu selenggara semula lah kereta tu. Okey, so itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.